Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama Amanah Warisan Berhad atau Awaris hari ini memperkenalkan perkhidmatan penulisan wasiat melalui aplikasi BIMB Mobile yang menjadikannya bank pertama di Malaysia yang menawarkan kemudahan ini secara digital. Pengarah Pengurusan Kekayaan Bank Islam Datin Zahara Abdul Muttalib berkata, inisiatif itu merupakan langkah penting memodernkan perkhidmatan pengurusan kekayaan dengan mengintegrasikan perancangan legasi terus ke platform digital. Katanya, pelancaran ini juga mencerminkan komitmen berterusan Bank Islam dalam memudahkan akses pelanggan kepada penyelesaian kewangan patuh syariah. Integrasi terus dalam BIMB Mobile membolehkan pelanggan mengurus kewangan dan perancangan harta pada bila-bila masa dan di mana sahaja selaras dengan piawaian keselamatan data dan tadbir urus syariah. Tambahnya, Bank Islam akan terus memperkukuh kerjasama strategik dengan Awaris bagi menyediakan penyelesaian perancangan harta yang komprehensif dan selamat. Mulai 8 April 2026, perkhidmatan penulisan wasiat Awaris boleh diakses oleh semua pelanggan Bank Islam melalui bahagian servis hub dalam aplikasi BIMB Mobile. Dalam masa yang sama, untuk menggalakkan penggunaan, Bank Islam menawarkan harga promosi sebanyak RM300 untuk pelan Platinum, manakala 250 pelanggan pertama yang melengkapkan permohonan akan menerima voucher Touch and Go e-wallet bernilai RM40.